persoalan dia, in your opinion lah, kenapa orang buat sambung bayar ni walaupun risiko dia agak tinggi untuk dua-dua pihak? Sebab senang bang. Senang sebab apa? You tak perlu minta loan. You tak perlu nak test nama you kat mana-mana bank. Basically orang yang dah ada nama ni memang dah ada loan pun dengan bank tu. Tanggungjawab you hanya untuk bayar bulanan saja pada account bank yang diberi oleh si owner ni. Dengan syarat, I'm not endorsing doing this. Tapi ada cases yang pembeli ni bijak. Selalunya orang kena macam ni, bayar duit tu ke account owner kereta tu. So let's say dia bayar, ini kira negative side lah owner pembeli, dia kena bayar 700. Okay. Dia instead of bayar dekat loan account, dia bagi duit tu kat personal account si owner ni tau. Okay. So owner ni dia ada choice. Kalau dia jahat, dia tak perlu bayar pun. Walaupun lah nama dia sendiri. Kadang-kadang owner ni dia ada yang tak berapa nak betul sangat pun. Yang jenis dia nak pakai lah duit nak pakai duit tu dulu kan. So dia dapat tu, dia buat benda lain. So dia tak bayar pun loan tu. Last sekali dia cakap, tarik-tarik lah kereta tu. Tak apalah, nak buat macam mana. Tapi jadi kes ni dia sebelum tarik tu dipecahkan pula. Dalam kes ni macam itulah, dipecahkan pula. Saya rasa kes yang sebelum ni macam itulah, dia bayar duit tu bayar dekat personal account owner tu. So owner tu mungkin tak deliver duit tu ke loan account fully or maybe partially, dan benda tu akhirnya dia tarik. Sebab tu dia pelik, sebab tu dia marah, sebab dia bayar full every month. Kenapa kau tak bayar? Tapi it's still illegal. So janganlah buat kalau boleh. Kalau nak belilah kereta second through a proper channel, dekat second hand car dealer ke, instead of you sambung bayar ni.